Jadi saya dah nampak. Memang warna ni aku nak daripada ujung mana nampak aku. One. Ada wajah-wajah. Apa itu mak aku? And then you just go out from your work. I know the problem, brother. Thank you, brother. Hai guys, Assalamualaikum. So, setelah sekian lama tak guna kamera ni, saya kembali dengan kamera Sony. Okay, so basically video ni akan keluar after Ain combo. Sebab ini adalah video Ain combo. Azhar buat video ni sebab Azhar ada hadiah untuk Ain. Azhar tak tahu kenapa Azhar beli benda ni, tapi Azhar rasa sangat bermakna untuk Ain. Ain combo 19 hari bulan 5. Sekarang baru 6 hari bulan 5. 19 hari bulan 5 tu adalah birthday ibu. Sangat kebetulan. Siapa yang tengok video ni, sedekahkan Fatihah kat ibu. Ibu dah pergi menghadap ilahi 5 hari bulan Januari 2026. Hadiah Azhar nak bagi untuk Ain ni, Azhar seorang je tahu. Azhar dengan kawan Azhar 2 orang. Family semua tak tahu sebab Azhar nak surprise masa Ain combo nanti. Dah sampai lah guys. Benda ni Azhar kena tempah awal sebab nanti korang akan tahu. Dan Azhar macam dia macam agak pricey tapi berbaloi sebab Azhar fikir dia lagi mahal sebenarnya. Tapi bila dia macam dia dah bagi quotation, lepas tu masa tu ada promo, masa Azhar book tu ada promo dan rezeki dia jadi murah sikit. Dan quite big guys. Besar. Dia macam saiz A3. Dia besar. Jom kita tengok, okay? Kita buka. Sekarang ni Azhar kat luar. So sekarang je Azhar boleh nak unboxing parcel ni. Saya nak buka awal sebab saya nak kena bagi review kat dia. Buka guys. Jadi saya dah nampak. Sekejap. Lepas lah guys. Cantiknya. Sedih lah pula. Inilah hadiahnya. Ibu last pergi combo Azhar. Dan Azhar tak tahu kenapa hari tu Azhar macam okay, Azhar nak hire fotografer untuk Azhar pergi post combo. Dan itu adalah jadi kali terakhir ibu pergi combo anak dia. And Ain dengan Kaish, ibu tak sempat pun. So Azhar macam tak tahu lah nak cakap macam mana. Ni gambar ibu abah masa combo Azhar. Ni gambar Azhar. Congrats Ain untuk alhamdulillah dah habis belajar dah. Semoga akak doakan semoga Ain dapat jadi apa yang Ain nak, apa yang Ain buat semua kita orang support je. Semoga semua urusan Ain dipermudahkan dan semoga abah panjang umur. Semoga abah dapat tengok kita orang berjaya lagi, tengok Kaish membesar. Amin. Hai guys, so update untuk frame yang Azhar beli untuk Ain untuk combo dia tu. Azhar tak tahu nak bagi macam mana masa combo nanti. Sebab macam kalau nak bagi kotak je macam tak best. So Azhar beli kotak yang besar. Best wishes for you. Besar gila guys. Memang besar gila. Lepas tu saya beli benda dalam ni. So hari ni 14 hari bulan. Hari ni hari Rabu. Ain combo 19 hari bulan. So ada dalam 5 hari lagi untuk
15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha, 5 hari lagi untuk Ain punya combo. So Azhar nak get ready untuk dia punya hadiah. So Azhar fikir macam ni, kotak ni memang besar gila. Dia besar dan dia lebar. So gambar ni Azhar akan terbalikkan and then Azhar akan letak bawah sekali. Lepas tu Azhar akan letak benda ni. Jom kita letak. One more, saya beli 3. Baik gila. Lah, so gambar tadi tu dah dekat bawah ni guys. So ni. Tu. Okay. Okay lah, atas ni kita letak bunga. That's all. Kita jumpa masa hari combo nanti. Bye-bye. Okay guys, sekarang ni sekarang ni hari 18 hari bulan. Kita orang dekat Airbnb dah sebab esok budak ni combo. Okay, yang ni tak yang letak kat thumbnail. Okay, siapa je yang ada masa Ain combo? Semua ada kecuali Abang Azrin dengan Abang Abang Dan. Dan ibu pun ada esok. Ha? Kita letak background. Abang Dan ke? Abang Dan tak ada? Abang Dan kerja. Hah? Abang Dan kerja. Oh tak dapat datang? Tak dapat ke cuti. Tapi dia tidur sini. Oh, dia sini. Abang Azrin? Abang Azrin Kat Johor. Nice. Sini kalau Abang Azrin dah on the way sini. dah muak lah balik. Sumpah. Macam mana dia ambil cuti? Macam mana dia ambil cuti? Dia dah kat Melaka lah. Dah muak. Maksudnya kita kena tidur luar. Benda ni tak siapa pun tahu akak beli. iPad. iPad pun akak dah iPhone beli. dah ada. iPhone pun dah ada. Kamera. Kamera apa? Akak beli tapi benda ni hadiah birthday Abang Azrin. GX7. Icewatch. Wah, Kak Ngah. Saya dong. Kak Ngah sebenarnya gaji Kak Ngah bukan itu Jangan tipu Beli untuk Abang Azrin dia nak. Dia kan sekarang tengah gym. Weh. Berapa ngah? Okay guys, so sekarang ni kita nak house tour rumah ni tapi dah sepas sikit dah. Okay, Dan jom. tak sekemas tadi. Okay, jom. Okay, so kita buat house tour je guys. Assalamualaikum. Selamat kembali ke rumah kita orang. Tapi ini bukan kemas tau. Ini dah lama duduk. Baru buat house tour. Okay, sekarang dah pukul 11.24. So sekarang kita orang tengah buatlah apa yang kita buat. So Okay, ini ni dah dia rumah dulu. kita orang. So first ke rumah ni ada mini kitchen. So ni kitchen dia. Ni ada peti ais, ada tempat letak cawannya pinggan dan seduh dan garpu. Kita ada ni. So ini meja makan dia besar juga. Sangat berbala rumah ni. Okey, ke depan. Kita ambil ni 2 malam je. 2 malam kita ambil, okey? Okey. Okay, kita ada budak tantrum. Ada budak tantrum. Panas sini. 1, 2, 3. Alhamdulillah rumah ni Islamik. Kau jangan buka. Aku nak tunjuk rumah ni Islamik. Kita tengok live Kaabah. Pakcik Ridwan ada. Okay, kita tengok view. Ni kita nak belanja view rumah dari Legasi Kampung Baru. Let's go. Woohoo! This is Kuala Lumpur. Semangat aku yang membara. Semua sama lapar. Okay, dalam sangat. Okay, Dek, tutup dek. Aku tak duduk. Adik, tutup tu dek. So sekarang ini bilik kita orang. Okay, bersepah. Bersepah sikit sebab dah banyak baju tengah iron. Sabar. Sabarlah korang. Ni bilik Abah. Abah dah tidur. Ni diorang. Boleh buat. Ni diorang punya Ni bilik bilik. diorang. Tak apa yang kaya sangat bilik ni. Sebab Kaish tengah iron. Okay, itu je lah guys. Itu je lah, guys. House tour kita orang. Bye. Jumpa esok guys. Okay guys, dia dah siap guys. Tapi kena pintu dulu kan. Sekarang pukul 5.45. Dia dah siap. Macam Barbie. Okay guys. Balik kampung guys. Kita balik kampung. Akhirnya Kak Ngah tak judge pakai bulu mata. Bawalah.
Lawa. Ain combo Ain. Akhirnya buat kata mani. Alhamdulillah dah grad. Angah mandera guys pakai ketupi ni. Siapa nak hire dia? Hanya dia boleh bayar dia. Depan pun sama. Tapi dia dah dekat kat tudung. Bijak dah Angah. Dia dah tak tisu kat bawah ni. Wah, rasa bawah ni kena pin safety belakang ni. Dia macam double kena. Ayah dia besar sikit. Ain lawa Ain. Tanya Kan dia. Okay guys, dia ni yang akan ganti ibu masuk dia dengan abah. Happy birthday ibu. Hari ni birthday ibu. Aku dah cantik. Jangan ajak-ajak air mata Aku dah lawa-lawa. Adik, hi, good morning. Okay. Sorry. Jangan ajak dia je. Suruh ajak dia. Okay guys. Baju by Wan Sarwati. Ni bawa je, takut dapat apa-apa. Tak tahulah, akak risau je, bawa je lah. So, kita nak keluar dah. So, this is my look. So, ya, jumpa kejap lagi. Bye-bye. Abah. So, kamera ni dekat saya. Nanti Kak Jah bawa kamera lain. Dulu kerja jalan kaki. Ambil gambar. Hai. Tak touch up dia punya blusher ke? Laki je. Betul. Abah. Mari dah, Pak. Oh, apa handsome. Okay guys, saya dah lama tak guna kamera ni. Tapi saya tak set lagi. Ni ayah saya, ni kakak saya. Weh, nak cover. Ni Ain. Masya Allah cantik. Ini yang aku nak warna ni, yang aku nak memang warna ni. Memang warna ni aku nak daripada ujung mana nampak aku. Alhamdulillah. Oh my god, I'm so in love with my makeup. Thanks to Anis Rizwan sebab dia yang makeup kan. So jarang-jarang Kak Ngah mengiyakan bulu mata. Tapi hari ni Kak Ngah mengiyakan sebab kena. So yeah guys. Jumpa nanti. Bye bye. Jom. Okay, bye guys. Saya drop orang. Okay. Nampak. Sini. Bye. Bye, Yong. Assalamualaikum. Bye. Ayong kat ada? Ha? Kat. Bye. 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 So kita dah sampai. Ayung kat sini. So ya. Sekarang kita orang dah nak masuk Dewan. Okey, cepat say hi. Okey, cepat say hi. So kita orang, Afrina tak boleh nak cakap sebab dia nervous. Aku tak tahu apa yang dia nervous. Boleh je mana-mana, tak kisah. Saya nanti kan sebab takut Fina dia macam lemah sikit. Dia boleh tipu kita. Okay. Ayah dia. Boleh. Semalam masuk air tak? So air tu tak. Dah makan belum? Roti, sekejap ada roti kan? Makan dulu. Okay. Good morning. Ramai. So ramai gila. Sebenarnya. Meh aku buatkan. Sekarang ni aku tak bawa tau. Bekerja kedai baby. Dah berhenti. Dah berhenti. Pina okey? Okay? Tak nak salam. Kalau kita pun tak datang. Kejap korang nanti kita sambung. Panas. Kepada semua para graduan So yang kita masih orang dah berada ready di tau. ruang lega Okay, cepat say di aras bawah. hi. Mohon perhatian kepada semua para Ramai gila, graduan ramai gila, ramai sangat-sangat. untuk naik ke tingkat 4 Dewan Tun Razak. Oh, pakai kau. Okay. Kau Ain tolong ke apa ni? Ada kat belakang. Beratur lah, buat apa lagi? Aku rasa kau punya. Yang penting budak selalu tidur. Yang penting selempang Yeah. dekat budak selalu tidur. Baik tu. Yang penting. Kau ni. Sudah kentang kecil. Okay guys, Pina dah macam nak pitam. Tolong doakan supaya Pina tak jatuh, Pina tak terduduk ataupun tak apa-apa jadi. Doakan dia sihat. Doakan dia sihat juga. Sini. Yang ni orang tak kenal. Scuba. Dia kalau dah buat scuba, tapi kalau tadi dia macam slow dia macam lembut-lembut kan. Dia macam tak nampak dia. Tahan tarik. Allah, makeup dah soft dia scuba. Macam mana aku tak pitam? Macam mana Pina tak pitam kalau orang macam ni?
Masuk YouTube mah. Kita masuk YouTube. Jadi YouTuber lah. Masuk YouTube mah, masuk YouTube. Aku tengah tarik ni. Ha? Kita pula dia lalu. Oh. Penat tak ada apa. Oh shit. Bina okey. Belanja lagu beradab satu kali. KPM beranang marah perkasa menjunjung amanah rakyat. Pening bodoh viewer tengok. Ini Ibra. If you guys tengok my first video nak masuk beranang, dia ada. Awak Alia ke? Awak Alia? Tanya center. Okay, ni Adam yang dah ada girlfriend. Bro. Yang ni Faik, single lagi kot. Yang ni bapa orang. Ada 3. Berapa orang kau? Berapa orang? 3. Tu Syak. Okay, say hi to vlog. Hai vlog. Bagus. Vlog makin bagus. Kita dekat sini. Pina okey? Okay. Saya sebab vlog. Hai. Congrats Ain. Congrats juga. Okay, cepat. So ya, kita orang dah start beratur kat sini. Okay, back to my partner whatever for 6 semester. Vlog. Vlog. Oh my god. Saya YouTube. Thumbnail muka Sofia benda betul. Thumbnail muka Sofia. Okay, buat emote. Okay. telah melahirkan alumni usahawan yang berjaya dalam bidang industri kreatif dan perkhidmatan. Antaranya saudara Muhammad Fadil bin Sa'ad. Antaranya Muhammad Anas alumni Diploma Tekno Usahawan Fashion yang kini menerima profesional, teknikal, inovasi serta keusahawanan merentas pelbagai bidang dan peluang. Tahniah kepada semua graduan yang berjaya mengharumkan nama MARA. Dalam suasana penuh kesyukuran dan kegembiraan pada hari ini, pada hari convocation ini, kita juga ingin merakamkan rasa duka Salim. Ain Haryati Amira binti Ahmad Rizwan. Ada wajah-wajah ibu dan ayah serta penjaga. Ikut perangai saya, biar berubah untuk lebih sumbang, biar sumbing jangan kau sumbang, jangan mengebang, mengebang, tapi terjatuh ke dalam lubang. Datang untuk mengajar, cubalah beringat. Kita sound check dulu boleh? Boleh! Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun.
sekarang kita orang tengah beli bunga untuk Ain. Kita dah sampai dah. Dek. Adik tengah tulis wish card. Bunga ni daripada ni bunga. Ya. Bunga ni daripada Kak Ma. Kak Ma ada send Kak Azhar. Dia suruh belikan. So kita memikul amanah dan tanggungjawab. Tak apa, buat je. Saya suruh Kais tulis sebab tu saya lawa. Kidal lah. Kidal benci. Angah dengan Abang Azrin tengah beli kat mana tak? Alright. Thank you. Thank you. Jom. Cari apa? Baik bunga untuk Ain. Asal? Tu okey dah benda ni. Aziz Nario je dalam. Ha? Aziz Nario. Mana? Dalam ni. Dia dah comel lah. Comel kan? Nak beli ni lah. Nampak dah kamera pun cantik. Aku fikir nak beli macam ni je kan ni. Ikut lah. Oh ya, aku simpan tu ni. Betul. Okay, Angah beli apa? Bunga Ain. Angah beli bunga kecil je sebab bunga ni kita orang takkan simpan lama pun. Takkan simpan. Nanti akan Kita semak buat rumah. juga. Tengah cari lagi guys. Sekarang baru pukul 11.51. Okay. Ain akan keluar mungkin dalam pukul 1. Kita orang nanti Ain akan ada session photoshoot juga. Kita orang dia hire untuk post convo. So kita nantikan. Maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA, KPM dan TVET MARA bagi tahun 2026 ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Adik. Kita nak dengar keraduan dari KPM Berana. Kita dengarkan adalah Ni Hai. Naik tram kau apa? Awal. Ramai dah. Okay guys. So Ain dah habis session. Dah keluar dewan dah. Sekarang pukul 12.26. Tengok keluar kita punya hadiah guys. Ni lah dekat Ain. Besar je. Family saya semua tak tahu. Yang tahu adalah kawan saya sikit je. Aja tak bagi saya tengok hadiah tu. Tak tahu kenapa. Saya pakai baju pokadot. Bye-bye. Birthday. Tadi tak ada buka lagi. Apa yang bosan pandang ni? Rasanya. Nanti lah. Akak buka masa fotografer datang. Apa tu? Kau punya apa ni? Tak ada bagi ni. Kita menunggu-nunggu. Ni hadiah daripada Azhar. Kita buka masa fotografer sampai. Bosan pun nak. Jangan buka. Haram. Haram. Bukan halal eh? Lawan. Kicau Maria. Korang 2 orang je ke datang? Yes. So guys, big thanks to my brother. Saya begitu terharu ya bila melihat adik saya dah membesar kejayanya. Kalau tak tengok Mirul. Kalau Abah dah beli yang macam ni, Baik kawan. absolute time nak cancel. Ush. Apa? Jangan buka. Nanti buka. Nanti dah surprise. Tadi Afiq pusing. Buat apa nak
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua graduan Tunjuk sikit. Apa sih? Hari ni RM14. Semalam RM4. RM14 ni cuma apa cakap nak beli nanti dia buku tu ni. Murah. RM12. Apa ni? Sekarang kita tengah tunggu nak photoshoot. Alaina? On flick. Flick gila tu. Nanti. Ain tengah jumpa kawan ni kat belakang tu. Biar aunty masuk duduk dulu. Uncle tak jumpa lagi. Dedek. Jom. Itulah uncle pergi hotel kan? Kata hotel Sana Sutra. Sana tu Nanti. celebrate ni yang diraihkannya. Ya, tunggu dia dekat belakang. Sekejap, saya tengok siapa datang. Sekejap. Dedek. Dedek bawa. Sama-sama jangan lagi. Mama makeup dah kena jaga ni. Buat sign. Abang ni Mio dengan Amsha. Kita orang punya parlimen beli ni presiden dia lah. Dia tak ada kawan. Dia kawan dia orang tua-tua. Nanti duduk dulu nanti. Sebab sikit lah hari ni. Hari ni memang sebab sikit. Hari ni merah dari hidung nanti. Dia tak. Dia kalau dah step pun susah dah berhenti tau. Kalau dah step pun susah berhenti. Dah boleh start. Tengok Alin. Cantik lah. Tengok baju ibu. Tengok baju ibu. Bila ada orang lambat, yalah. Hari ni bukan hari jadi ibu ke? Allah. Aduh. Kenapa tu? Nangis ke? Aku meliti. Allah hebat. Tisu. Bagi Uncle, bagilah. Uncle nangis. Dia cakap hari ni I jadi ibu ke? Betul. Mana tu? Okay, jom. Hey, sorry. Okay. Cari parking. Thank you. Tanya. Yes, yes, semua full. Okay, before start photoshoot, I kena buka ni dulu. Oh, Kena buka. Tak nangis. Watika jadi calon pilihan raya. Sama. Video. Ada orang tahu. Okay, tak ada apa-apa. Okay. Come. Bunga je. Lepas tu? Alah, Syaitan. Dalam tu. Kau boleh apa tak? Okay. Takutlah. Takut nangis. Oh, ni je. I punya jantung pun
Awak tu mak aku Aku nak ambil gambar lagi loh. Awak itu mak aku. Ibu. Suka semua. Abang tengok ni kat Jal ni hitam ni bang. Ibu ada kan? Ibu ada. Kat sini. Kau baju ibu? Sedihnya Kombo tak ada mak. Tak apa, pertama-tama Kombo ada mak. Terima kasih Kak Joshita. Berapa? Dah. Okey, cik. Sikit je. Tak payah sikit. Sikit je, okey, cik. Alright. Okey, camera ready. Okay, 1, 2, 3. Okay, tarik nafas penting. 1, 2, 3. Alright, okay, freestyle sikit. 1, 2, 3. Okay, tunjuk Ain. 1, 2, 3. Guys, tengok ni guys, ada ibu. Saya masih kuat bersama. Jangan ni tengok ni. Kau bangun kan? Tengok ni. Oh, tengok ni aku balik kisah roh. Berdua dengan abang betul? Game ready, okay, 1, 2, 3, one more. 1, 2, 3, lain sekali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay, freestyle sikit. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1. Okay, 1, 2, 3. Last one gila sikit. Jain ke buang muka ke. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Alright. 2, 3 freestyle. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Alright. Okay, freestyle sikit. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Tunjuk kamera sikit. 1, 2, 3. Alright. Ni orang lukis. Sumpah orang sikit. Orang lukis. Mesti macam mana yang Akak suruh diorang buat. Ain dah bagi tahu Azhar dia punya ni warna purple. Lepas tu yang jubah ni Azhar ambil masa Azhar punya combo diploma. Yang ni pun masa Azhar combo diploma. Ni dia dapat bila? Tukar orang je. Ni lukis. Ni dia lukis. Ui, ni bukan kreatif biasa, ni lukis. Kat mana? Ni Creative Factory. Creative Factory. Dia lukis. Ni lukis ke? Lukis. Dia je. Jadi kan muka. Kalau tak ada juga. Kita kembali bersama Combo Click. Thank you Kak Yasmin. Hai. Jam Jam lepas tu. Ya ke? Aku pula artis yang suruh. Dia memang suruh post je lah. Layanlah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abang. Senyap je. Serius kan? Syuk Azhar je serius. Syuk kau gelak-gelak tak boleh. Dia mana pitch. Tapi shoot dia ada mak. Dia main-main pula. Relax weh. Ha? Dengan family lagi. Tahu? Layan. Jangan lah. Aku nanya apa? Okay, 1. Jap, Papa. Okay, 1, 2, 3, go. Kau jangan bilang sama aku. Jap. Sama lah. Kebul ke salam. Okay, tak minta maaf sangat. Tak sempat. Oh sempat. Ready, 1, 2, 3, go. Tak, sebab dia kata kita Gedi siut. Gedi siut. Marilah sini. Jagi ambil dengan singa. Singa kejap 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Jap ni. 1, 2, 3.
Jangan bagi yang orang depan happy sikit. Jangan gelakkan dia orang. Okay, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. I'm sick. Okay. 1, 2, 3, go. Aha, pandang abang. Tengok abang. Okay, pandang abang sikit. Abang pandang kamera. Okay, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Alright. Nak UMNO lah? Itu nanti saya salah. Jangan mempengaruhi bapak saya. Okay. Biarkan dia secara begitu. Duduk berdiri lah. Betulkan macam buat betulkan kopi air. Oh, tapi Abang buat betul Tapi menghadap. oh sini. Ambil pul dia. Pandang abang tau, yang buat betul. Okey. Nak buat muka seorang lagi. Bagi sweet dengan abang. Alright, okay. Apa suka juga tak? Apa? Abang kita senyum. Tekan mata. Dia barang mata sikit. Abang je dah panas. Okay. Abang dah panas. Abang dah panas. Okey, abang akan gerak. Okay. Ada lagi tak gambar nak dengan abang? Awak ada lagi tak? Saya okey je, dah banyak dah kan? Okey, dah abang. Alright, camera ready. Okay, senyum. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Manja lagi. InsyaAllah. Kalau ada rezeki orang tu je yang orang negeri Sembilan lah ni. Ya. Apa dia? Kasih eh? Tanya dengan Alim. Ada kami pun. Dengan Alim lagi manja. Oh, dia lah. Dia melak saya. Saya tengok Alim. Sabun. Jaga diri nak. Jaga diri. Sambung belajar. Nah, ni pesan satu je. Nak pakai baju sama baju ibu pakai. Asalkan saya sama. Topi tu kasih buang apa sih? Topi tu kasih buang, pastikan topi bulat. Aduh, cabaran. Itu je. Biar Kak Jan je kot. Tu. Dia letak kat Kak Jan. Akhir penyimpian. Kena. Mama kan nanti. Tak mama lu hatikan. Mama dulu. Korang follow. Korang follow. Baik, hari ini 19 hari bulan Mei 2026. Hari ini adalah hari Ain graduate daripada KPM dan hari ini adalah hari jadi arwah ibu. Jadi Ain akan teruskan DNA seorang pemimpin wanita yang cekal dan sebagai mantan Presiden Majlis Belia Malaysia, saya doakan Ain akan jadi Presiden Majlis Belia Malaysia yang pertama dalam kalangan wanita. Amin. Itu cabaran akhir pada Ain. InsyaAllah Ain you can do it. Tapi kena terbang tunduk, merendah diri, humble, berjiwa besar dan cakna dan berdiri atas kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan apa? Keadilan. Oh, Kena bukan sanggup. bersatu bersetia beriman. Tak kira, tak kira, janji. Okey. Kena sanggup kehilangan apa-apa saja demi keadilan dan kebenaran. Itu saja. Demi abata, agama bangsa dan Betul. tanah air. Teruskan. InsyaAllah. All the best. Rumah bangsa Malaysia. Allah Akbar. Sorry. Salam tadi. Kasih tau. Amin ya Allah. Macam tadi sangka orang datang. Amin. Betul. Kena datang. Oh, jom. Bye guys. Bebasnya. UiTM. Sesi 1. Bye guys. Bye ni. Ini adalah fotografer kita. Ya. Klik studio guys. Cepat. Abang Azin nak balik. Tak macam Azan. Dia lain. Asal dia apa Azan introvert. Yang ni dia gila. Dia bukan. Kati aku. Kau brother
coming from your work and then you just go out from your work. I know the problem, brother. Thank you, brother. Thank you to the company cause cancel dia tu. So I get my brother. Tapi tak tinggi juga. Kau sambung balik kerja abang aku Mari macam company. Abang Hazrin, thank you for coming from Johor last night. Esok nak balik lagi. Malam ni Nak balik lagi. Abang saya memang love. Okay, 1, 2, 3 buat love guys. Love. Okay. 1, 2, 3. Siksa. Jom. Okay guys, update. So sekarang dah pukul 2.55. Abang Azrin dah balik dengan Abah. Sebab nak bawa Abah balik lah. Sebab lama lagi ni. Sebab Ain book fotografer ni selama 2 jam. So kita nak ambil gambar dulu. So ni Kak Yasmin. Okay, tengok tu dia. Dia masih dengan bersatu-bersatu berkhidmat. Dulu, kini dan selamanya. Okay. Okay, cun lah. Demi UMNO. Abang Apple pun UMNO kan? Wah. Okay, Ain Suka. Memang passion kita. Memang suka sangat. Dapat pula yang melayan. Korang please cari Cari apa? Dapat pula yang melayan kita. So korang cari Convo Click, okay? Convo Click memang TikTok number 1. Ya, suami isteri ni memang terbaik. Betul, Kak Jam punya. Dah lupa dia punya. Hitam punya. Ha? Apa? Ya, kejap lah. Okay, saya dah ni. kat sini kat Jam sini. Cantik tu. Mana nanti nak masak? Orang ni tak rasa kita orang ni graduate macam ni. Kenapa? Oh, tak reti. Tak reti. Orang tu. It's a wrap. 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 Ni pula tadi rap pula. Lawa. Bye. Terima kasih. Lip gloss, tempura. Uish. Ni belakang ni ada pin. Makan parmesan. Ni. Hai guys. Patut kat sini tu. Budak lagi kenal. Nampak. Jam. Tengoklah ni kita buat gambar ni. 3 orang. Hai guys, so sekarang kita orang dekat Oriental Coffee. Soni Putra, Wali, Hazrin, Angah dan Tapi dia kena pakai pin. so maybe kita nak makan je. Lepas tu dah settle dah vlog ni. So itu saja vlog untuk combo Ain kali ni. Semoga ada combo-combo yang akan datang dan akan ada combo vlog lagi insyaAllah. Dan lepas vlog ni saya ada banyak lagi vlog yang sedang menanti anda. Banyak sangat sebab Azul tak edit je. Nanti Azul edit atau terus post, okay? So thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa Subscribe. jangan lupa Komen.